Pergi belajar tu, saya pun belajar sampai dah tamat ijazah sarjana muda daripada Universiti Mu'tah, tempat orang-orang Badui tu. Dululah kenari dah rumah-rumah besar dah. Dulu semua buruk aja, tapi dah pelajar macam ramai, akhirnya demo pun bagi sewa rumah, demo pun jadi orang kaya. Cerita hadis ni Jadi tentang Muawiyah dengan Abu Sufyan ni tak payah bahas tuan-tuan ya. Maknanya kita tengoklah VCD-nya di syurga besok. Jangan kita tersungkur di pintu syurga sudah. Dapat masuk besok, jumpa Allah Ta'ala, kabulkan awak nak tengok filem Muawiyah yang dikatakan bergaduh dengan Sayyidina Ali. Saya tak berani nak bahas. Kalau saya bahas, saya Syiah. Saya bukan Syiah. Saya bukan Syiah. Kalau saya kata Ali tak patut bagi Muawiyah, kan? Dia kata Muawiyah tak patut serahkan kepada Ali. Jadi saya jadi Syiah. Muawiyah penulis wahyu, Ali sahabat Nabi, Ali khalifah yang keempat. Saya tak layak bahas. Tapi kalau nak bahas Abang Jid dengan Kak Ros, boleh. Itu boleh. Yang ini awak tak boleh. Nanti saya jadi Syiah. Setakat itu je. Ada penema gaduh, akhirnya Ali menyerahkan pemerintahan itu kepada Muawiyah, dan Muawiyah pun maknanya memerintah, dipanggil dengan kerajaan baru, dipanggil dengan nama iaitu kerajaan Umawi. Tapi habis Khulafa' Rasyidin, maka nama kerajaan itu kerajaan Umayyah. Sebenarnya setengah riwayat mengatakan bahawasanya selepas Ali, anaknya memerintah, iaitu Sayyidina Hasan ibn Ali. Jadi ada dua riwayat. Tak apalah, besok kita tengok filem tu. Saya tak nak cerita apa-apa, sebab kalau saya cerita maka saya menjadi Syiah. Itu bukan kerja awak. Pembunuhan kedua-dua hebat, sedang seruan keduanya puak adalah satu. Tak apa, biarkan itu. Jangan kita bercara itu tuan-tuan ya. Lantaklah ya. Hingga lahirlah Dajjal, pendusta yang bilangannya hampir 30. Masing-masing mendakwa menjadi Rasul. Ni mak Dajjal pula. Kata guru saya Haji Omar, Dajjal belum keluar, tapi anak Dajjal dah keluar. Pelik. Dajjal belum keluar, tapi anak Dajjal dah keluar. Mana anak Dajjal? Tengok. Yang ngaco orang ceramah tu anak Dajjal. Yang merakam mana-mana ustaz cakap tu pun anak Dajjal. Dan juga yang sewaktu dengannya. Jadi kata Haji Omar ketika kami mengaji kitab nipih je masa itu, ialah namanya Fitnah Dajjal, yang dirujuk dari kitab Aqidatun Najil. Kami mengaji 4 malam dengan Haji Omar dan diijazahkan kitab itu. Maka katanya Dajjal ni, katanya anak Dajjal dah keluar, cuma Dajjal belum. Matanya juling sebelah, awal. Jadi tuan-tuan jangan tengok sekarang ada orang juling. Ini dia bukan. Tapi Dajjal itu memang julin. Dia kata julin. Kemudian dia ada binatang tunggangannya dalam kitab itu, dia kata himar. Dan dia akan bagi roti. Akan bagi roti lah. Roti, dia jamu roti. Khubuz, Arab kata khubuz. Dia akan yu'ti al-khubuz ila an-nas. Di darinya tertulis perkataan kafir ataupun Dajjal bagi orang yang beriman. Dia akan nampak. Bagi orang yang tak nampak, mana dia nampak elok lah, bagi roti kan. Yang sekarang dia tak bagi roti, dia bagi 650. Ada orang dapat 650, ada orang dapat 400, ada orang dapat 300, ada orang dapat, tak tahu. Tentu dapat berapa tu? Tak dapat. Apa sih? Orang gaji tinggi. Tak layak. Oh, tak layak, apa nak buat? Dia tak bagilah ya. Ada dapat 650, ada dapat 450, ada dapat 350, ada yang langsung tak dapat. Ada? Ada? Apa yang tak dapat? Wallahualam, tak tahu tuan-tuan, tak apalah. Kalau dia mau bagi, ambil. Tapi jangan apabila bagi tu kita pula tukar arah pula. Tukar pula dari hijau jadi biru, jangan. Maksudnya kekal. Yang dia bagi tu pun duit kita juga lah, bukan orang lain. Sekarang Raban Tebim nak pasal 650, udah bertukar akidah. Bagi kain batik 2 leh, udah mangkok 2 leh kain batik, cap apa nama gajah duduk, belum gajah korban ni, bukan duduk udah pening. Ni
Tak payahlah kita menukarkan kita punya akidah pasal itu ya. Jadi kajian ni nombor 1 di bawah ya. Contohnya seperti Aswad Al-Ansi ya, Musailamatul Kadzdzab. Ini berlaku zaman Nabi ni. Dan lain-lain yang mendakwa menjadi Nabi seperti Tulaihah bin Khuwailid, seorang perempuan yang bernama Suja'. Dan di akhirnya zaman itu seperti pengasas agama Al-Qadiani dan Bahai. Ini apa ni? Bahai. Mirza Ghulam Ali. Ini belah sana, belah India, Pakistan ya. Ini Al-Qadiani ini mana? Sanalah. Bahai. Ini di Dubai pun ada. Bukan kata di negara bukan Arab. Di negara Arab, Dubai pun ada ini ilmu apa? Bahai. Di India ada satu agama namanya Birweliyah. Masa saya mengaji dulu di Jordan tu, kita belajar adian muqaranah, perbandingan agama, maka Wami mengeluarkan sebuah kitab buku ratusan daripada ajaran agama yang menyimpang daripada Islam. Di antaranya Birweliyah. Tapi yang nyata di Malaysia, Ayah Pin, Kasim Ahmad, Nabi Kahar di Selangor. Lepas itu Tuhan Harun yang udah apa nama stroke. Yang akan datang tuan-tuan, dikhabarkan semayang macam kita. Macam kita semayang bahasa Arab, hum yani yusalluna yaqra'una bilughatil arabiyyah, walakin ba'da dhalik yutarjamuna bilughati inggrisiyyin. Memang baca dalam bahasa Arab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Lepas itu dia mau terjemah dalam bahasa Arab putih di Syria. Akan datang ke negara kita. Ada di Indonesia ada. Indonesia. Indonesia ini ada. Kristian Ortodoks. Yes, Ortodoks. Akan datang tuan-tuan ya. Jangan besok. Cakap. Rupanya ada pula lagi hebat. Yang kita ni tak ada terjemahan. Meraban Tebin dah tak tahu apa cerita. Yang ini ada terjemahan. Qariban akan datang. Sekarang dah ada dekat Suria. COS. Jadi jaga-jaga, hubaya-hubaya dan berhati-hati, takut-takut kita termasuk dalam golongan itu. Musailamatul Kadzdzab, ini berlaku zaman Nabi, mengaku sebagai Nabi. Makna dah ramai orang mengaku jadi Nabi ni, macam-macam Nabi ya. Jadi tuan-tuan, jangan percayalah demo jadi Nabi, kerana demo itu sebenarnya bukan Nabi, tetapi ialah babi. Ba'alid, baya. Orang Arab kata Khinzirun. Khinzir. Sebab Nabi dah khabar dah. La, kata Nabi, la nafil jinsi. La nabiyya ba'di. Tidak ada Nabi selepas daripada aku. Mana lepas Nabi Muhammad, dah cop sini dah, khatimun nubuwah, tak ada lagi Nabi lepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya hingga dijatuhkan, dicabutkan ilmu-ilmu. Banyak berlaku gempa bumi masa menjadi hampir. Lahirnya fitnah, berlaku pembunuhan yang sangat banyak. Nombor 2, dengan matinya ulama dan pendakwah-pendakwah Islam. Bagaimana Dr. Ramadan Al-Buti mati ditembak dalam masjid yang sedang dia mengajar di Damsyik ataupun di Suria. Ulama tu. Dr. Ramadan Al-Buti konon-konon nak baik dengan Bashar. Konon-konon lah. Adalah masalah dia tu. Kot-kot dia mau dengar. Rupa-rupanya dengan buti-buti pun diletup oleh tentera-tentera Bashar al-Assad. Sebelum syahid Ramadan Al-Buti, Habib Ali Al-Jufri daripada Yaman, asal Madinah Al-Munawwarah, telefon dengan Syekh Buti. Tanya, kaifa halu bai Syekh ana bi khair apa semua itu gini. Last kali percakapan yang dicakap oleh Ramadan Al-Buti kepada Habib Ali Al-Jufri, dia kata aku sedang tercium bau-bau syurga. Lepas itu nak kawan pun kena tembak. Jadi Buti ni hebat tuan-tuan ya. Kira dia ni guru saya jugalah, tapi taklah secara formal, informal sajalah. Kalau kita cium tangan dia, tarik. Cium tangan dia, tarik. Itu Ramadan Al-Buti. Maknanya dia tak mahu orang cium. Apa tu? Mendewa-dewakan. Siapa boleh Kasim Ahmad? Tak boleh kita dewa-dewakan Muhammad ni. Tapi dia mangkuk ayun. Dia mangkuk ayun. Tak sama dengan Ramadan Al-Buti. Ramadan Al-Buti ni ulama 4 mazhab.
Walaupun dia ulama 4 mazhab, tapi mazhabnya Syafi'i. Orangnya bukan Arab, dia Kurdistan. Dia orang Kurdistan. Kerana datuk dia dari Turki tu lari masa perang, singgah di Suria. Tempat yang dia duduk itu iaitu di Masjid Ar-Rifa'i, berdekatan dengan Rukhnuddin. Nak pergi pun sekarang tak boleh pergi lah. Tunggulah besok aman dekat Suria tu, tuan pergilah. Saya dah 3 tahun berjalan situ menziarah makam-makam dan juga ulama-ulama pada ketika itu. Tapi kenari tak ada peluang nak pergi lah. Sudah adintaha. Jadi saya masih mengaji dengan Ramadan Al-Buti. Kita orang mengaji kitab akidah namanya Kubra Al-Yakiniyah. Kitab akidah. Kemudian kita mengaji kitab Riyadhus Salihin dan mengaji kitab tafsir. Dan mengaji dengan sikit kata-kata. Ambil barakat daripada orang alim. Tuan-tuan macam itulah kalau ada orang alim mengajilah. Jangan rasa malas ngaji. Pasal tak adalah ilmu lah yang penting ya. Nombor 3, nota kaki nombor 3 tu berlepas perkataan hampir. Maksudnya ialah kehilangan berkat dari tiap-tiap suatu hingga dari masa itu sendiri. Hingga jadilah keberkatan dan pengambilan faedah darinya dalam masa setahun seperti sebulan. Dalam sebulan seperti mana seminggu. Dalam seminggu seperti sehari. Dan satu hari seperti 1 jam. Maknanya akan sampai time nak kiamat begitu. Kalau dulu nyo apa? Buah kelapa. Kau kenal? Kelapa. Nyo buah nyo. Dulu kalau kita mungkin makali dia boleh bertohor 2, 3, 4 hari. Ya. Tapi genari santan Habis. lagi itu tanda tu. Maknanya makin lama dia cepat basi, makin lama cepat basi. Besok hari pun Basi. kita rasa setahun tu macam sebulan. 100 tahun tu macam 10 tahun. 10 tahun macam setahun, setahun macam sebulan. Sebulan macam seminggu, seminggu macam sehari, sehari macam Jam. akan sampai. Itu tanda kiamat. Dan tidak. Ada. Kita dah nak gagap. Dah sampai. Entahlah yang 10 ni belum keluar. Dah dekat dah. Tapi kira dekat. Harif. Kalau keluar dajjal pun Abang Tebin kita jawabnya. Maknanya bersiap sedialah. Tak tentu. Ajal maut memang tangan Tuhan, tapi takut tengah dengar lagu Hindustan ni tiba-tiba ngok terus. Dengar lagu Hindustan kan. Kabi. Oh, bukan main. Mary mujeko katanya. Tum. Tak lagu tak. Jadi tak payah dengar lah tuan-tuan ya. Saya tu pasti teringat, jadi kena baca lah. Teringat. Tak ada juga ngapain teringat. Pasal zaman-zaman jahiliah dulu. Orang Perak Hindustan. Dapat tengok Hindustan meleleh air mata. Dengar lagu Hindustan tu boleh meleleh air mata. Fikir orang. Bila tengok lagu disco dancer, tuan-tuan tengok kita disco dancer. Tak berhati. Kan? I am a disco dancer. Deng. Dan pergi Meregana. Kita tu seronok. Saya suka cerita tu. Dulu lah. Tapi ingat lagi. Lepas tu dia menyanyi pasal maknya meninggal. Dorokinaka loki dunia hedilwaloki. Lagu dia tu. Cerita pasal maknya meninggal. Dia pun main gitar lah. Pasal kena elektrik. Itu cerita disco dancer. Dulu awak tengok lah pasal awak bukan sekolah agama dulu. Dulu awak sekolah head 2 hari. Orang yang menjahanamkan tulisan Jawi. Orang yang melingkupkan tulisan Jawi siapa lagi? Head 2 hari. Kemudian bila dah berhenti apa kerja dia? Dia jadi Magnum. Apa dia? Itu Haji sebut tu betul. Apa mengajar dia apa? Magnum. Nombor ekor. Magnum. Tokai Magnum. Judi. Itu kata Dok Kilau kan. RM1. Dengan dia habislah orang makan datuk juga, orang kampung teman juga lah. Ramai orang gila judi. Jang. Hingga lupa anak isteri. Hai anak isteri. Dia potong kan. Apa tu? Datuk M. Daud Kilau. Penyanyi Gaelic Malaysia. Banyak pahalanya gamak ni kot. Tak tahu. Seterusnya hingga bertimbun padamu harta kekayaan dan melempar ruah sampai menjadi keberatan ke atas tuan harta siapakah yang layak menerima sedekahnya. Sampai diberi pada penerima sedekah, tapi ia menjawab saya tidak berhajat kepadanya. Tak ada lagi dah orang yang layak menerima sedekah. Kaya-kaya mereka. Okey ya. Seterusnya hingga manusia berlomba-lomba meninggikan binaan. Tengok banner. Termasuk saya lah pun, tapi saya tak banner rumah, saya banner
dinding sebelah rumah. Tengah buat tu, tema buat. Dinding lah. Kadang-kadang budak-budak sebelah tu awak tak ada anak, dia beranak. Terobang melambung apa semua, pening kepala biar kita dinding habis kerja. Bukan dinding sampai katil tak, dinding sikit je.